Tanah Merah. Betul kan ni? Terima kasih. Tanah Merah betul tu. Terima kasih Datuk Speaker memberi saya peluang untuk terus serta dalam perbahasan Belanjawan 2012 kali ini. Jika ramai menganggapkan belanjawan kali ini sebagai belanjawan gula-gula, belanjawan Santa Claus, namun pada saya ianya belanjawan yang menggerungkan. Ini kerana trend belanjawan kali ini dirancang atas rekod defisit negatif selama 14 tahun berturut-turut. Ditambah kadar kenaikan hutang negara yang bertimpa-timpa berjumlah 437.2 bilion bersamaan dengan 53% dalam keluar darah negara kasar. Ini di peringkat amaran berjaga-jaga. Manakah saya tidak ada masa, saya terus pergi kepada poin saya, iaitu berkenaan dengan keluar masuk secara haram warga negara Thailand di negara ini melalui Sungai Golok, Peraturan Panjang, yang dilihat semakin tidak terkawal. Malah turut dianggar bahawa angka ini telah mencecah sehingga 100,000 orang sebulan. Bayangkan sahaja ini bermakna dalam setahun warga yang masuk secara haram di negara ini, jika dibandingkan jumlah kemasukan rakyat Thailand ke negara ini jauh lebih tinggi berbanding rakyat Malaysia ke negara Thailand. Pelacur Asia masuk yang sama. Namun apa yang dibimbing oleh saya di sebalik perkara ini adalah kehadiran ratusan ribu warga Thailand ini turut menjejaskan ekonomi rakyat tempatan. Maka saya mohon kementerian yang berkaitan memberi perhatian serius terhadap perkara ini. Jika tidak dibenteras, ianya boleh menabur pasir dalam periuk nasi, terutamanya kepada penoreh-penoreh getah dan peniaga tempatan. Tuan Datuk Speaker. Ya. Tanah Merah sikit, Tanah Merah. Ambil peluang terakhir. Tanah Merah, kerisauan Tanah Merah mengenai kemasukan pendatang asing ini ialah satu kerisauan bagi saya yang ada. Tetapi hari ini kita tengok trend kerajaan hari ini, dia memasukkan orang melalui keputusan kerajaan. Kita tengok swap deal dengan Australia, yang terbaru swap deal dengan Myanmar. Saya khawatir dengan izin jenayah human trafficking ini, perangai manusia sekarang ni dilakukan oleh the state actor, bukan non-state actor, itu oleh kerajaan. Mohon penjelasan. Saya minta kementerian menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Balik Pulau. Saya tidak ada masa. Datuk Speaker, saya ingin kerajaan menjelaskan berkenaan projek di Tanah Merah, iaitu status terkini projek lintasan kereta api di Tanah Merah ataupun flyover yang dahulunya pada akhir tahun 2007 turut ataupun pernah dilawati tapaknya oleh mantan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Samir Welu. Ingin saya ketengahkan perhatian kerajaan bahawa projek ini sangat penting bagi mengurangkan kesesakan jalan raya yang sedia teruk di Bandar Tanah Merah. Keadaan ini diburukkan lagi apabila jalan utama ditutup, apabila kereta api melaluinya. Ini suatu yang merugikan masa dan menyukarkan pengguna dan rakyat di Tanah Merah sekalian. Juga antara isu yang saya ingin ketengahkan ialah berkenaan dengan tuntutan hak royalti minyak Kelantan. Untuk rekod merujuk kenyataan Esko Kerajaan Negeri Kelantan Datuk Husam Musa, nilai terkini hasil bumi Kelantan yang masih dihutan oleh kerajaan pusat berjumlah 9.4 bilion ringgit, merakumi hasil royalti minyak dan premium rizak tanah taman negara yang melibatkan kawasan seluas 1,043 km persegi. Inilah yang rakyat Kelantan maksudkan rompakan besar-besaran oleh kerajaan pusat terhadap harta kekayaan anak-anak Kelantan. Retoriknya Perdana Menteri semasa di Machang mengakui bahawa kononnya beliau adalah penyokong nombor 1 pasukan bola sepak Kelantan, Red Warrior. Maka di manakah kedudukan sokongan beliau terhadap pasukan bola sepak Pahang? Agak sedih diperlihatkan juga semenjak Yang Amat Perdana Menteri membuat kenyataan ini, prestasi bola sepak Kelantan aman. Maka saya pohon agak Perdana Menteri kembali kenyataannya demi meningkatkan prestasi bola sepak Kelantan. Lebih menceritakan lagi, dalam kepuraan kononnya beliau menyokong Red Warrior dalam masa sama, hak-hak anak-anak Kelantan pun masih dinafikan.
oleh itu oleh melalui rampasan hak royalti minyak Kelantan yang sehingga hari ini masih belum dipulangkan sepenuhnya oleh kerajaan pusat. Datuk Speaker, saya kena potong banyak. Dalam minit terakhir ini, saya ingin mengengahkan tentang isu pengabaian estetika warisan oleh kerajaan pusat terhadap jambatan besi kereta api terpanjang di Malaysia, iaitu 646 meter, terletak di Kampung Kosia di Tanah Merah, Kelantan, yang merentasi Sungai Kelantan, boleh juga dijadikan produk pelancongan negara. Sejarah jambatan ini telah dibina pada tahun 1920 dan siap pada tahun 1924, hampir 84 tahun, dan jambatan ini kemudiannya diberi nama Jambatan Gulimat sempena nama Pesuruhjaya negeri-negeri Selat ketika itu. Namun sangat menghampakan apabila tidak ada sebarang pemeliharaan oleh kerajaan terhadapnya, berbanding dengan negara-negara jiran dan Thailand dan Indonesia yang sentiasa memelihara estetika nilai sejarahnya. Contohnya di Thailand yang terkenal dengan jambatan Kuai menjadi nadi daerah Kencanaburi, manakala Indonesia pula dengan gunung berapi Tangkuban Perahu di Bandung. Mungkin sahaja kementerian yang berkaitan terlepas pandang akan nilai estetika yang dimiliki oleh Jambatan Gulimat ini. Maka sebagai permulaan, saya mohon agak kiranya kementerian meletakkan lampu-lampu di kerangka-kerangka utama jambatan ini sebagai penarik buat pengunjung untuk mengunjungi, terutama pada waktu malam. Seterusnya, mewartakan ia sebagai tapak warisan kebangsaan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645 sebagai langkah pemeliharaan memelihara etika sejarahnya buat tetapan generasi akan datang. Malah saya menjemput semua ahli parlimen, termasuk Yang Amat Menteri, Ketua Pembangkang juga Speaker, untuk menaiki kereta api selama 14 jam daripada Kuala Lumpur, seterusnya berhenti di Gulimat dan kita minum teh di sana. Sekian. Menyokong.